Alhamdulillah, hari ini saya berkelapangan untuk membahagiakan orang yang selalu menjadi tulang belakang saya. Teruntuk sayangku, setiap hari Aslam tengok sayang kuat. Walaupun penat jaga anak-anak, kerja, urus rumah, sampai tidur pun tak tentu. Tapi sayang tetap senyum, tetap jadi tiang untuk family kita. Terkadang Aslam kesian tengok sayang, tapi dalam penat tu sayang masih lagi ingat semua orang, letak semua orang dulu sebelum diri sendiri. Aslam selalu doa biar sayang sentiasa happy. Bila sayang happy, semua orang pun rasa tenang. Jadi hari ini Aslam ambil kesempatan kongsikan rezeki. Aslam nak bagi something yang kecil, tapi insya-Allah sangat ikhlas daripada sudut hati Aslam. Aslam nak sayang rasa dihargai, macam mana sayang selalu hargai semua orang. Pada Aslam, apa yang Aslam bagi pada sayang ni mungkin tak boleh membalas segala jasa dan budi sayang pada Aslam, anak-anak dan juga family kita. Aslam cuba sedaya upaya untuk membahagiakan sayang. Sayang kena tahu, setiap warna beg ni adalah simbol penat lelah sayang yang sayang buat dalam hidup kita ni untuk jadi lebih berwarna. Terima kasih sayang, terima kasih banyak sayang. Selalu jadi kawan, isteri dan ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga hubungan kita sehingga akhir hayat. Semoga Allah jaga sayang untuk Aslam sampai ke syurga, insya-Allah. Semoga dimurahkan rezeki selalu, sentiasa diberkati sepanjang umurmu. Semoga setiap usaha kecilmu mendatangkan barakah untuk rumah tangga kita. Terima kasih.